palingkan wajahnya. Kenapa ya Rasulullah? Kau marah aku ke? Tak, aku tak marah, tapi aku tak kenal. Mengambilkan lah. Macam mana lah kau tak kenal aku? Bukankah ramai yang menyatakan kau lebih kenal umat kau lebih daripada kau kenal mak ayah kau sendiri? Nabi jawab, memang benar, aku lebih kenal umatku lebih daripada aku kenal mak ayah aku sendiri, tapi aku tak kenal kau siapa, kerana dalam hidup kau tak pernah sekalipun kau berselawat kepada aku. Terjaga daripada tidur, menangis dia. Semenjak daripada itu, dia mewajibkan diri dia untuk berselawat ke atas Nabi tak kurang 50 ke 100 kali sehari. Selang beberapa minggu, dia mimpi bertemu dengan Nabi sekali lagi, dan Nabi sebut, sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan engkau. Soalan bocor yang pertama malam ni. Nak bagi Nabi kona. Itu yang tadi tu. Dia selalu selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan? Orang perempuan masak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baca hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang dapat terperanjat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekilo balik. Dia nama pek sekali. Pek sekotul dia lah. Jadi selawat ke atas Nabi itu adalah satu jalan. Ni password nak bagi Nabi kona kita. Tak selawat, Nabi tak kona. Yang tadi tu yang macam pernah dengar suara waktu orang selawat ramai-ramai. Sallallahu ala Muhammad dia. Mimingnya. Itu yang Nabi tak perasan, macam mana dengar suara ni. Tu sebab kan bila kita kita salah sambil selawat. Ingat sahabat saya yang Indonesia tu, yang NDTK tu, dia datang ke Pancuk, terkejut dia sebab lepas semayang salam tu kat kampung dia tak baik. Bukan semua kampung Indonesia baik macam kita ni, tak. Tu dia heran, dia ambil video lagi, dia pun heran, sambil ambil video tu dia salam semua. Raya haji 2 tahun lepas tak silap saya tu Pancuk. Tengok kata time selawat bukan semua orang selawat salam. Apa Nabi sebut? Nabi sebut orang yang bila disebutkan nama aku ya, tapi dia tak berselawat, maka dia kerakut. Al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam salli alaihi. Orang yang paling kodakut adalah bila sebut nama aku, dia tak selawat. Dan Nabi beritahu, faman ahabba syai'an aktsara, barang siapa suka sesuatu sayang Nabi tak? Ya, dia tanya sayang saja, tapi berapa kali sebut? Tak sebut pun, kan? Dah lah tak sebut, bila orang lain sebut tak nak pula selawat. Sekali selawat Nabi, 10 kali Allah dan malaikat berselawat kepada kita. Maksud Allah dan malaikat selawat kepada kita tu mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita. Bukan nak kata level kita sama dengan Nabi, tak sama lah. Tapi kalau orang di Mekah bila dikirim dan sampaikan salam ke Rasulullah ya, kata sampaikan. Itu amanah tu. Kalau kita tak sampaikan, kita buta. Itu sebab insyaAllah kita sampaikan salam ke Nabi, insyaAllah, tapi kita tak sampaikan. Itu sebab catip senarai nama tu. Haji Ali, Haji Rahman, Haji Musa, Datuk ni minta sampaikan salam ke Rasulullah. Siap senarai tu tak ada lah, mana ada 120 orang. Bila sampai ke makam Nabi kan, Assalamualaikum Rasulullah, aku nak menyampaikan salam yang pertama. Dah kena halau, tak sampai baca dah. Kan tak sampai dah. Kan Nabi macam mana cara senang ni. Masuk ke bilik sebelum turun ataupun sebelum nak masuk tu, tengok senarai nama tu balik. 1 2 3 4 5 ni namanya. Kejap lagi 120 orang ni aku nak sampaikan salam dekat Rasulullah. Sampai Assalamualaikum Rasulullah, aku nyampaikan salam berdasarkan apa aku niatkan 120 orang tu tadi kepada kau ya Rasulullah. Settle macam tu kan. Tu sebab mustahak
password ni, kan? Tu sebabnya kalau kita tengok Nabi ni sayangkan kita. Nabi sayangkan kita. Nanti kita akan tengok. Sebelum ni kita dah dengar ceramah ceramah Ma'al Hijrah. Nabi sayang ke umat kan? Nabi berjalan sejauh 475 km sebab nak menyebarkan syiar ni sampai ke Madinah. Macam tu. Berjalan kaki. Kenapa? Sebab nak tunjukkan kita perubahan memerlukan usaha. Tu dah dengar dah tu. Nak dengar versi saya, kena panggil lah tahun depan. Kan? 1449 kau ada umur lah. Lepas tu dah dengar pun ceramah Isra' wal Mi'raj. Menjelang nak puasa, kita dengar pula Isra' wal Mi'raj. Macam mana kasih sayang Nabi ke kita. Banyak lagi cerita tu naik Nabi naik atas tu bawah, naik atas tu bawah, sampailah dapat diskaun. Sebab Nabi Musa kata 50 waktu solat ni tak terbuat umat kau, baik kau minta diskaun dengan Allah Ta'ala, baik kau minta. Sayang ke umat yang besar, tak yo pula lah. Naik atas turun bawah, berapa dah? 45. Banyak lagi, baik kau naik turun tinggal 40. Banyak lagi ni, naik turun tinggal 35. 9 kali turun naik, sudahnya tinggal 5. Nabi Musa tanya, berapa dah? 5. Percayalah wahai Muhammad, 5 ni pun banyak, naik. Nabi kata apa? Aku dah tak ada muka dah. Malu mana dah rasa. 5 lah. Kecewa Nabi Musa. Nabi Musa kata, percayalah wahai Muhammad, 5 ni pun berat untuk umat kau ni. Sebenarnya ramai yang tak tahu, sebahagian daripada pandangan menyatakan bahawa salah satu sebab kenapa Nabi Musa suruh Nabi naik ke atas itu sebab Nabi Musa pada satu kelebihan, dia boleh berbicara dengan Allah secara terus, tetapi tak pernah dapat melihat wajah Allah. Tapi Nabi kita dapat memandang wajah Allah, menghadap direct. Sampaikan, angkatkanlah, dongakkanlah kepalamu dan bermohonlah wahai Muhammad. Masa tu Nabi ni nak tunjuk adab Nabi merapat kepada Allah. Tahu dapat tengok tak? Nabi nunduk, Nabi sujud. Dongakkanlah kepalamu dan bermohonlah. Tu sebab setiap kali naik turun tu Nabi Musa seronok sangat sebab dapat melihat pancaran cahaya wajah Nabi setiap kali bertemu dengan Allah. Tu sebenarnya. Sudah tinggal 55 lah. Tu pun ada orang Lebanon Haid dia cakap Nabi patut kena naik sekali lagi teh. Itu akal tak nak semayang tu. Kan? 5 tu memang batu borek kata Nabi Musa tu memang iyo kan? Dan solat yang paling borek sekali adalah subuh dan juga isyak. Subuh, isyak ni solat yang paling borek khusus untuk orang munafik. Kan? Itu cerita lain dah tu. Mana dah 2 dah tajuk orang panggil ni. Kan? Al-Hijrah tajuk tu pula. Kan? Subuh tu paling sikit rakaat borek, tidur sadap, tilam dreamland kan. Ya, rumah selesa pula, al-maklum lah, kediaman pun lot fasa mewah, lavender high. Bukan kaleng-kaleng tuan-tuan kan. Iyo bungalow, banglo anda tuan-tuan kan. Iyo macam tu lah ni cerita yo kan. Jadi cabarannya isyak, payah tuan. Malam ni insya-Allah kurang sikitlah kesusahan itu. Sebab maghrib ditunggu sama isyak. Siapa yang maghrib dia balik, kan kejap lagi jumpa lagi, ada harapan tak jumpa. Kan isyak jumpa balik jap makan. Memang tak ada harapan tuan-tuan. Sikit mana harapan ni. Itulah. Tu sebab kalau kita tengok Nabi ni sayangkan kita. Password yang pertama, kalau sayang Nabi kena sebut nama dia selalu. Faman ahabba syai'an aktsara bizikri, Nabi kata. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Macam tu. Kita tengok penyanyi tu. Suzana, suka dekat Suzana tu. Isabella. Zai. Kan? Rozana makna Amalina, suka budak India ke budak Melayu. Fiona lagu Samsul tak ada.
Lagu Samsul kalau jual memang tak laku lah. Kan tak ada. Tapi ada satu nama lelaki yang disebut-sebut nama sampai sekarang. Itulah dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab Nabi sebut al-bakhil, orang paling kodokut adalah orang bila dia sebut nama aku dia tak berselawat. Kenapa Oh hebat, Nabi ni hebat serba-serbi. Segala-gala hebat, terutama akhlak Nabi. Terutama akhlak Nabi. Sebab dalam mendidik anak-anak kita, tiga pendidikan yang kita jangan tinggal. Yang pertama, pendidikan jasmani. Yang jasmani makna fizikal anak-anak kita. Jangan kita abaikan. Apa yang dia makan kena jaga. Anak-anak kita kadang-kadang orang sekarang punya pemalih kan, bagi nugget, sausage, teramat, benda yang dah kompres, ada kadang ada chemical bagi. Orang dulu lepas isyak kan, sebelum tidur rendam mihun dulu, so pagi nak goreng, ginting ke karipap tu kan, nak bagi. Sekarang kan dah payahlah, kau nak jumpa pun kat Lebanon High. Yang elok lah kan, macam tu. Ini sini ni faham-faham lah. Ya, susah nak jumpa kan. Tu kau sayang, jangan bagi makanan macam tu. Kemudian aturan kehidupan dia, fizikal dia, bangun awal, jangan bangun lambat. Mak saya makin kepantangan pun tu kan. Ingat nak darah tu, anak darah tidur bertengah hari. Tak, anak jantan pun kono kan. Apa orang ni tidur bertengah hari, mahal joki tu, mahal joki. Bangun awal kan. Itu sebab anak-anak kalau umur 4 hingga 10 tahun lebih mudah diasuh solat subuh berjemaah berbanding kanak-kanak berusia 40 tahun ke atas. Itu dah lihat betul tu, payah bangun ni kan. Kono kojek pada apa bangun. Kedua, pendidikan agama, bagi didikan agama kan, itu kita tahulah. Dan ketiga, pendidikan akhlak. Malahan Nabi bagi tahu kita, ta'dibu auladukum bisalasati asya. Dia kata adabkan, ta'dibu tu didik anak dengan adab. Ta'dibu auladukum bisalasati asya, adabkan anak-anak kamu tu dengan 3 perkara. Pertama, bihubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajar dia sayang Nabi. Kedua, ajar dia sayang bihubbi ahlihi, ajar dia sayang ahli keluarga Nabi. Dan juga ketiga, biqiraatil Quran, dengan membaca Quran. Sebab silibus dulu baca Quran. Jadi Nabi guna perkataan ta'dibu, adabkan anak-anak kamu, maknanya menunjukkan akhlak ni penting untuk kita terapkan. Sebab kalau kita tengok kan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsiran. Surah Al-Ahzab ayat 21. Allah beritahu apa? Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Confirm, tak ada lain dah. Dia bukan sebut dalam ayat tu antara yang terbaik, tak. Dia tak sebut dalam ayat tu bajet baik, tak ada. Confirm terbaik. Kenapa nak cari lain lagi? Budak-budak sekarang dia tak nak ikut. Yang diikut Blackpink, yang diikut artis-artis tertentu, K-pop kan. Ada satu artis Korea bunuh diri dengan dia berkabung sekali. Sama dia nyalurkan lilin tu. Budak yang menyalurkan lilin tu pakai tudung, datang daripada mana? Latar belakang universiti agama, pakai kerumpung. Saya tahu lah universiti mana, marahlah budak universiti tu. Masa tu mufti wilayah masa tu tegur, tak boleh buat macam tu. Budak tu bunyi, balik balik. Dia kata apa? Dia tahu apa tu. Dia balun balik mufti tu tahu apa tu. Gila tak gila tuan-tuan? Itulah tahap bila tak meletakkan Allah dan Rasulnya sebagai sandaran dan pegangan utama, jadilah macam tu kan. Contoh ikutan terbaik. Dan barang siapa nakkan hari akhirat, siapa nakkan rahmat Allah dan hari akhirat, wa zakarullaha katsira, maka ingatlah Allah banyak-banyak.
dalam ayat tu begitu. Jadi sekarang ni kita ni sampai masuk kita nak cari apa ni? Yang kata pada hari kiamat besok kita ni nak cari apa? Apa sebab kita nak cari Nabi? Kita nak minta tolong dengan Nabi ni, kita nak cari apa? Nak minta apa? Nak minta apa? Syafiqah apa? Syafaat. Itulah orang dengan syafiqah pula cari syafaat. Nak minta syafaat. Syafaat ni ada beberapa syafaat. Pertama, syafaat ni dapat keringanan di padang mahsyar. Orang lain teruk, dia okey lagi, steady dia lagi. Yang kedua, dapat masuk syurga tanpa hisap. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, paling common lah, dah masuk dalam neraka dah, tapi disebabkan ada secebis keimanan kita pada Allah dan Rasul, Nabi datang selamatkan kita, transfer serta-merta masuk dalam syurga. Kalau nombor 3 tu pun tak dapat, berhentilah jadi orang tu. Secebis pun tak ada, apa cerita? Tak ada lah, kau tak ada peluang kau main, tak ada kau orang beritahu kau, tak ada kau ingatkan kau, tak ada pula dah. Kau tak ada, cek balik rumah ada lavender high dokek dengan Masjid Ibn Khaldun, lopeh roundabout tu kan, yang dulu ada kejap menyalur kejap tak menyalur air pancut tu kan. Habis pun tak baik, sibuk dah kono. Ada tak orang bagi peringatan dia kau? Cuba ingat balik. Aduh, malam lain dia tak datang, malam Samsul Debat datang tu dia datang. Itu sebab salah satu neraka, pintu neraka, salah satu neraka tu pintu neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir ni untuk siapa? Untuk orang yang dah diberikan peringatan tapi tetap tak nak buat, tak nak berubah. Nak cerita pintu neraka, ada 7 pintu neraka. Nak cerita tu, satu lagi ceramah tuan-tuan. Dah hampir ceramah pun panggil. Macam tu lah cerita kan. Samsul Debat lama ceramah dokek-dokek ni. Seronok tu. Relax, tak payah terkojar-kojar kan. Kalau tidak, sejam setengah, 2 jam sebelum nak kena gorak dah kan. Macam tu lah. Paling jauh 2 minggu lepas ceramah Melbourne. Main saya bawa emak saya dengan Ustazah Hajar Rohani. Kenal kan Ustazah Hajar Rohani kan? Pergi mengajar, saya ceramah tentang mal hijrah. Kemudian Ustazah Rohani dengan mak saya mengajar tentang pengurusan jenazah. Sebab dekat Melbourne tu ada orang daripada Timur Tengah menguruskan jenazah macam menyiang ikan. Polopap betul jenazah tu coy. Big terjatuh, polopap jatuh. Orang Melbourne ni togoh lah, orang Melayu Islam ni togoh lah. Janganlah kasar sangat. Tahu orang Arab tu jawab apa? Dia tak kasar apa dah. Sabar lah aku. Tu yang mak sangat Ustazah tu ajar tu. Ustazah ni bukannya ajar, mak saya bukannya mengajar pengurusan jenazah saja, tetapi mengajar bagaimana daripada saat sebelum sakaratul maut, waktu sakit sakaratul maut macam mana, dah meninggal macam mana, semua diajar dengan ilmu. Masa tak ramai lagi makin yang mengurus jenazah ni, Syekh Somban ni, mak saya dengan Ustazah ni lah yang cover ni. Mak saya masa tu lagi sibuk daripada penceramah. Sebab penceramah ada jadual, dia mana ada jadual. Tengah makan balik ada orang meninggal, dia lagi dahsyat kan. Macam tu je itulah balik cerita kita tadi kan. Jadi makna kata password yang pertama nak bagi Nabi kenal, pertama kena sebut nama Nabi selalu. Dan kalau kita tak sebut, kita dianggap sebagai paling kedekut sekali. Kenapa dikatakan kedekut? Apa sebab? Samsul Debat tanya, Samsul Debat jawab. Kalau kita buka kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali di bawah tajuk Mahabbah Kecintaan kepada Rasul, menggambarkan bagaimana malaikat tu kepala dia sampai ke atas arasy Allah ni, sampai ke arasy Allah, menuju ke arasy Allah ni, kakinya sampai ke dasar bumi yang ketujuh, sayap yang sebelah tutup bahagian barat bumi, sayap yang sebelah lagi tutup bahagian timur bumi. Bulu-bulunya, jumlah bulu-bulu tu banyak tu menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia. Saya nak tanya, besar ke tak besar? Itu dikatakan saiz malaikat
yang terkecil. Ada yang lagi besar lagi pada tu. Itu baru dikatakan saiz Jibril. Dengan saiz yang macam tu, dikatakan kalau sekali umat Muhammad berselawat ke atas Nabi, Allah akan perintahkan malaikat dengan saiz tu tadi, dengan bulu yang sebanyak tu tadi, menyelam ke dalam lautan nur arasy Allah. Kemudian bila dia naik balik, dia mengibaskan sayapnya, menitislah satu titisan daripada bulu-bulu yang menyamai jumlah makhluk Allah tadi. Setiap banyak titisan itulah banyaknya malaikat mendoakan keampunan dan kesejahteraan umat yang berselawat ke atas Nabi dengan tahap sekali selawat. Jadi kalau sekali pun tak nak selawat, betul tak kedakut? Bapak kedakut dia. Bukan sikit tu. Kalau orang Soman sebut tu kodomut. Kodokut campur komun. Bapak tahu benar tak? Rugilah sekali salawat macam tu. Doa daripada malaikat kepada kita. Kenapa kita tak nak salawat? Tu kita tengok Ustaz Jafri tu kalau dia syamah tu, kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak kita cakap apa banyak nak salawat ni. Kita nampak tapi dia lebih. Malah tu kelebihan salawat. Yang kedua, macam mana cara nak bagi Nabi kona kita ni selain pada selawat tadi? Yang kedua, nak bagi Nabi kona kita kan, if we want Nabi to recognize us, lemak cakap orang putih, orang benar hai. Nak bagi Nabi kona kita adalah dengan cara apa Nabi goma kita buat, Nabi tak goma jangan kita buat. Nabi mempertahankan kan tauhid, Nabi mengesakan Allah. Janganlah pula kita tengok macam mana ketika peristiwa hijrah Nabi tu, bagaimana kafir Quraisy ni nak berunding dengan Muhammad, nak berunding dengan Nabi kita. Kita unding boleh tak? Ada. Bagi duit Nabi tak nak, bagi kedudukan Nabi tak nak, bagi perempuan Nabi tak nak. Cenyalah kita tukar. Kau sembah Tuhan kami 2 tahun, kami sembah Tuhan kau 2 tahun, nanti kita tukar balik. Macam tu sekali. Nabi kata tak pek dah. Nabi kata. Akhirnya berbincang dekat Dar An-Nadwah, berbincang ketua-ketua kabilah kafir Quraisy, akhirnya ambil keputusan, satu ketetapan, usul sebulat suara melebihi 2/3. Termasuklah yang datang bersidang pada hari itu adalah seorang ketua kabilah yang menyamar. Dia sebenarnya adalah syaitan. Menyamar. Masa tu nama dia digelar sebagai Syekh An-Najdi. Dia menyamar jadi ketua kabilah. Apa kita nak buat dengan Muhammad ni? Kita tangkap dia. Jangan kau tangkap lagi ramai orang ikut dia. Sebab dah tahu mana ni, ramai dah tersebar dah agama Islam ni. Macam kita nak buat ni? Kita penjarakan dia. Kau penjarakan dia. Lagi ramai yang kesian kat dia. Berapa kita cadangkan ni? Yang seorang cadang. Macam tu kita bunuh je lah. Itu terbaik betul setan tu. Itu yang situ. Lepas itu ada orang cakap Nabi sebenarnya pergi ke Madinah tu, Nabi ni pelarian. Itu cakap tak betul kan? Tak ada mana Nabi pelarian. Orang nak bunuh Nabi bukan baru hari tu, dah lama dah nak bunuh Nabi. Tapi Nabi berhijrah. Kenapa? Kerana Allah perintahkan. Nabi mempertahankan agama. Macam mana pula kita ni tak mempertahankannya? Apa kita ikut apa yang Nabi suruh, tinggal apa Nabi larang. Maksudnya salah satu perkaranya adalah kita buat apa yang Nabi suruh ni, kita hidupkanlah sunnah Nabi. Hidupkan sunnah Nabi. Sebab apa? Nabi kata apa? Nabi letakkan standard. Tu pertama, password pertama sebut nama Nabi. Password yang kedua, kita amalkan, hidupkan sunnah Nabi. Dan Nabi bagi standard yang paling rendah sekali. Apa dia? Nabi bagi standard Nabi kata faman ahya bisunnati faqad ahabbani faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnahku, tengok, satu bukan 10, bukan Nabi kata 30. Siapa yang hidupkan 5 lah daripada 10, tak ada. Nabi kata barang siapa hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga.
Makna Nabi bagi standard paling rendah tu. Makna Nabi nak bagi hina bawa. Tak boleh baik semua, jangan tinggal semua. Ambillah sunnah yang senang-senang. Contoh minum air masak, sunnah Nabi kan. Tak kira lah pejonih air masak kan. Kowe kau, kuku kau kan. Ni masuk tak sunnah Nabi? Zaman Nabi tak ada kowe teh. Tapi air itu dah siap dah tu, dah siap proses, boleh minum. Minumlah air kosong. Kan macam tu lah. Jadi apa Nabi buat? Nabi makan buah tamar, kita makan buah tamar. Paling baik sekali buah kurma ajwa. Kurma ajwa alia, tu bangla spesifik lagi. Kan, kurma ajwa alia Madinah. Oh, yo lagi lah. Kan, tapi upo-upo kalau hari-hari makan kurma ajwa alia ni boleh botak kepala. Bukan sebab dek rasul, gogoi mahal. Kan? Tapi Nabi ajar kita makan macam mana? Makan bilangan ganjil. 3, 5, 7, 9 seboleh 333. Itu kalau makan tu tak makan berdua, rosah lah, konyang betul makan, banyak betul kau makan 333 biji kan. Iyalah kan, Nabi kata barang siapa yang mengamalkan 7 biji buah tamar setiap hari, apa Nabi beritahu, barang siapa mengamalkan 7 biji buah tamar setiap hari akan dijauhkan daripadanya penyakit keracunan, termasuklah sihir. Hari ni banyak orang tantang Zub, tiba-tiba dah senyum seseorang, apa kena tu? Kan? Apa hal? Rupa-rupa tu dah. Nabi tu sebab beberapa kali percubaan musuh-musuh nak racun dengan Nabi tak berjaya. Sebab salah satunya Nabi mengamalkan 7 biji buah tamar. Tu sebab kita menyampah ada budak-budak ni, tak biasalah makan buah tamar ni. I grape okey, memang saya tak tahulah banyak ngadu baru duduk dekat atas bukit sikit mula dengan belagak dah kan. Bukan benda hide dah, tempat lain sini okey. Susah tuan nak jumpa dalam Malaysia, setakat Malaysia mah sini tempat parking lagi tinggi daripada surau, daripada masjid. Sini kan macam tu lah. Jadi makna kata makan buah tamar bukan masalah apa. I tak biasa, bukan salah biasa tak biasa, sebab Nabi suruh makan buah tamar. Macam kita pagi raya kan, pagi raya kan Nabi ajar kita kan. Nabi ajar kita disunatkan makan sedikit sebelum solat sunat Aidilfitri. Kalau nak ikut sunnah betul-betul, makan buah tamar betul-betul. Jangan lo zaman Nabi tak ada lomang tu lah, kau nak sambung dengan tokak kau kan. Tu je kata tadi, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Apa lagi? Nabi pakai wangi-wangian, senang kan. Tak kisahlah apa perfume, wangi-wangian. Pakai wangi-wangian dapat satu sunnah. Pakai wangi-wangian terbaik, itu dapat lagi satu sunnah. Tu yang pergi kat Mekah tu, pergi kat kedai kat Madinah kan, kedai-kedai tu kan tanya, ada tak Syekh, Malaysia bagus, Malaysia Madani. Tahu kau Malaysia Madani tu kan. Yang seorang tu tanya dia, tak kata macam mana, ada tak minyak atar malaikat maut? Apa kanjat Arab tu? Malaikat maut minta, malaikat subuh apa tak ada lah kan. Malaikat maut minta tak beranjat kan. Iyo tu kan, bau-bauan kan. Jenazah tak dah azan lah.
Okey, kita sambung ya. Jadi dalam bab wangi-wangian tu, kita pakai wangi-wangian tu satu perkara, kita pilih yang terbaik, dapat lagi satu pahala sunnah. Sebab Nabi biasanya akan pilih yang terbaik. Contoh, kita pilih satu wangi-wangian, minyak atar ko, perfume ko, kita cakap sedap tak bau, okey tak? Beli wangi-wangian satu. Sebab apa kita pakai ni? Niat kerana nak ikut sunnah Nabi. Nabi suka wangi-wangi. Lepas tu, yang ni okey tak? Okey lah, baru tongit mana? Ya kau, yang ni okey, kita pun beli tu. Sebab kita dah tanya dah, tu yang terbaik Tapi satu lagi pahala sunnah kan? Bagi salam, bagi salam. Nabi bagi salam. Dalam banyak keadaan Nabi dengan sahabat, Nabi bagi salam dulu. Sampaikan dalam satu riwayat menceritakan macam mana sahabat ni sampai menyuruh balik tiang. Sebab nak bagi salam dulu kat Nabi. Baru nak sogah tengok Nabi bagi salam dulu. Macam mana kau boleh tahu aku duduk kat sini Rasulullah? Besok kau ada, aku agak-agak gitu. Nabi bintulah. Nabi akan bagi salam yang pertama kan? Sahabat sampai menyembunyikan diri semata-mata nak bagi manusia pertama yang berjaya bagi salam kat Nabi, tapi tetap gagal. Jadi Nabi Muhammad SAW kekal jadi manusia sentiasa pertama memberi salam. Nabi ni ketua. Begitu juga senyum. Tak ada manusia yang sentiasa manis wajah dengan senyuman. Itulah dia Nabi kita. Senyum ya. Hingga kan ada satu peristiwa mana seorang Arab Badui merentak kain lidak Nabi tu. Bila tarik tu bertanduk, Nabi ni kan corah sikit kulit dia tu, bertanduk sikit ke leher Nabi. Bertanduk. Macam mana Nabi? Nabi senyum ya. Nabi bagi, ambil lah Nabi tu, bagi kain ni. Kalau kita lah sesama, kau pemasalah kau ni baik. Kalau kita kau ada pahal kau ni kan, cek pasal kau kan. Tak ada, Nabi tak ada. Begitu juga Nabi bersyukur kan? Bersyukur. Nabi bersyukur. Walaupun Nabi pesan apa? Barang siapa tidak boleh bersyukur dengan sedikit, maka dia tak akan boleh bersyukur dengan yang banyak. Syukur ni pertama sabut, alhamdulillah. Kedua, dalam hati memperakui siapa bagi nikmat, Allah bagi. Yang ketiga, tindak tanduk melambangkan syukur, jaga amalan kita. Yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Jangan dirosakkan nikmat Allah dah bagi kat kita. Dah ada nikmat masjid, datanglah senang kan, Chania punya selesa. Inilah antara masjid yang tak payah bergaduh nak berebut tiang. Tiang yang banyak. Biasa masjid kampung menyumbang tiang banyak ni kan. Memang saja dia maintain kedudukan tu supaya jangan bergaduh. Tu dan punya tiang tu tak ada. Banyak tiang ni. Jangan gaduh. Kan. Hari lain apa betul.
Manolah nak cik makanan ni, jalan-jalan tersompak dengan Sayyidina Abu Bakar. Apa kono kamu Bakar? Aku lapar Rasulullah. Samalah aku pun lapar. Mari kita cari makanan. Tersompaklah dengan Sayyidina Umar. Apa kono kau Umar? Aku lapar Rasulullah. Samalah. Kami pun lapar. Maka berjalanlah ketiga-tiga pemimpin hebat ni jalan-jalan cari makan. Sampailah ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ingat tak Abu Ayyub Al-Ansari? Abu Ayyub Al-Ansari ni kalau peristiwa hijrah tu di rumah dia yang Nabi bermalam. Nak tahu kat mana rumah Abu Ayyub Al-Ansari? Kalau siapa pergi umrah, pergi haji, kalau pergi ke Masjid Nabawi, pintu nombor 1 Babus Salam. Luar pada pintu Babus Salam tu ada satu tembok. Tembok tu dulu sebelum PKP lockdown makin sebelum Covid, kan? Dia ada satu tembok tu siap ada corong angin dekat tu. Ada seorang Arab dia duduk dekat jaga. Dia tak letak label. Kalau letak label orang tahu tu rumah yang Nabi bermalam, memang ada lah orang daripada negara tertentu. Banyak-banyak mah. Itu dia sebelum jadi macam tu dia tak letak tagging tu. Tapi kalau kita nak pergi Raudah tu, kan yang kita beratur kita lalu sikit kat situ. Itulah tapak rumah. Paling dekat dengan tu pintu nombor 1, pintu Babu Salam tu. Itulah tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka bagi salamlah Nabi. Abu Ayyub Al-Ansari tengok terkejut. Apakah gerangannya ketiga-tiga pemimpin hebat ni datang ke rumahku? Kami lapar. Ada tak makanan ke rumah kau? Ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Nabi pun bismillahirrahmanirrahim. Nabi pun makan, Nabi pun minum. Contoh nak bagi faham. Nabi kalau minum kurang-kurang 3 toguk. Kalau kita nak minum macam tu 3 toguk atau lebih. Bila Nabi itu minum 3 toguk tu, dah sudah Nabi sebut apa? Alhamdulillah. Dan Nabi sambung dengan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Setiap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebutkan. Itu Nabi. Ai kosong pun Nabi boleh macam tu. Kita ni pergi kenduri rumah orang. Tengoklah. Esok kan. Lepak-lepak ni. Macam-macam kenduri. Nak pula baru lepeh ni. Baru lepeh baru-baru ni. Saya pergi ceramah tempat lain tu bertanya. Ni tak? Ni macam-macam jamuan ada ni. Pergi kenduri. Siap ulas dalam kereta. Tak sedap lah. Nampak ayat gitu. Orang tu bagi makan free. Mana ada tuan rumah, logik mana ada tuan rumah kenduri saja-saja bagi makan dan tak sedap. Tak ada. Kek tokak dia sedap mana. Ataupun mungkin caterer tu masa testing itu sedap mana. Time hari kejadian bagi orang lain masak. Mungkin. Mana kita tahu. Kan? Hari tu 3 bas daripada Singapura datang jumpa Samsul Debat, ceramah kat Surau Pancur, lepas tu makan masakan kampung emak saya masak. Kan heboh betul. Dah lama dia. Tahu tak benda yang paling orang Singapura suka apa? Seronok betul dapat makan bawah kemah. Lah. Kat Singapura dah tak jumpa makan bawah kemah dah. Dia semua makan dalam dewan. Itu yang dia heboh kan. Lepas tu lauk kampung memang sedap lah. Apa tak mak saya buat lauk rendang kepayau. Rendang betik kan. Sedap lah. Macam tu lah cerita. Alhamdulillah. Tu sebab Nabi ajar ambil sikit. Macam mana Nabi makan? Nabi makan sikit. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Orang Seremban pergi kat lang di rimba. Jangan berhenti sekali belum kenyang. Dah menteneng perut botak sana. Oh tak boleh dah. Dah tahu tu terpaksa berhenti semua. Kan? Nabi makan sikit, kau sedap ambil lagi. Tu sebab kalau kita tengok orang putih, dia lah yang ikut sunnah Nabi tu. Bila buffet kat hotel, ambil sikit. Zap, dia makan, dia rasa okey kan? Tak cukup, tapi ambil lagi. Makan. Tengok buffet Ramadan. La ilaha illallah. Cenia. Duduk nampak alak pinggan kawan tu. Mana kau dapat kambing tu?
Balik pintu tu tak? Bimbit ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan ingat tak 2 tahun lepas dekat ni Maeb Serdam, Maha Buffet, Maha MAHA, Maha Buffet bapa 300 menu, 200 jenis binatang sah. Tu. Iyo, air berapa puluh jenis. La ilaha illallah. Itulah saya pula kena ceramah sebelum membuka puasa tu. Sebut apa menu semua ada situ. Maha Buffet situ. Kan? Jadi syukur. Kemudian bersenda gurau. Nabi pun bersenda gurau. Tak salah senda gurau. Nabi pun senda gurau. Macam mana Nabi bergurau dengan isteri Nabi? Kita dengan bini nak barang ni. Nabi pun senda gurau dengan isteri. Dan macam mana Nabi bergurau dengan isteri Nabi? Nabi main koja-koja dalam rumah, jangan ke luar rumah. Kan jiran nampak. Apa kono Bilal tu? Awak jadi kacau. Bukan Bilal sini dah, tempat lain. Kan? Ya, bergurau sana dah anak-anak dah besar-besar. Semua dah pergi kumpul aku. Kojo kita ke rumah, bergurau sana. Nabi main koja-koja dengan bini. Main lomba lari. Ada hari Nabi menang, ada hari Nabi bagi isteri Nabi menang. Makna Nabi ni tolak ansur. Mustahil lah Nabi boleh kalah dengan isteri dia tu. Dengan tahap Nabi ni fit, tagap. Kan? Nabi berkuda, Nabi memanah. Apa Nabi tak buat? Memegang pedang yang borek tu. Macam mana Nabi? Kan? Bergurau. Bergurau. Dah telefon anak Long, panggil adik-beradik mau balik, ada bono nak bincang. Balik anak semua faham lebah. Awak lah cakap, abang lah cakap, malu teh. Cakap lah, cenyalah amak kau ngandung. Aduh lah kau teh. Joki mana tahu kan? Umur 65 ngandung lagi, mana tahu kan? Kalau dah rezeki, rezeki tak pernah salah alamat kan? Mengeleng-geleng umumpan gilo tu tak ada yang mana tahu kan? Tu dia bersenda gurau. Nabi macam itulah. Nabi sebab Nabi menceriakan. Tak adalah Nabi ni pemimpin, ketua keluarga, tak adalah serius 24 jam. Ada masa Nabi bergurau. Itu yang saya cerita dalam ceramah saya 2 hari lepas. Saya cakap, teringat masa kecil-kecil mungkin arwah abah ni kalau Sabtu Ahad dia kan, memang ke rumah bergelumang tu. Naik belakang abah ni jadi kudo lah, apalah, main geletek-geletek, goli-goli kan. Paling saya tak boleh lupa kan arwah abah saya, siapa cium ketiak abah sampai RM10. Itu paling tak boleh lupa. Lobam-lobam cium RM1 pun tak dapat. Dah cium dia kopit pula tu. Itu sekarang ni lain pula. Orang sekarang Sabtu Ahad nak pergi mana ini, nak pergi mana ini, nak pergi mana ini kan. Itu sebab saya sampai sekarang hari Sabtu memang, kalau Sabtu Ahad kalau boleh biarlah duduk rumah. Itulah kan. Jumaat malam pun duduk rumah kalau boleh. Saya doa program malam ni batal tak batal pula jadi program malam ni. Contohlah. Kan. Tapi dokek tak apalah kan. Itulah. Kan. Kemudian apa? Bersedekah. Nabi pun sedekah. Kan? Lebih copek daripada angin yang dikirim pada bulan Ramadan. Kita tahu Nabi macam mana Nabi sedekah. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Begitu juga yang keenam, kalau kita tengok silaturahim. Nabi ni tu tautkan silaturahim. Nabi suruh baik selagi mana dia Islam, selagi mana dia mengamalkan Islam, Nabi suruh baik. Yang lain Nabi tak ajar kau jangan baik dengan dia ni geng ketua kampung nama. Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia ni geng Belah Sanun. Nabi tak ajar. Tu sebab pilihan raya lah, ngundi pangkah. Dah, itu hak masing-masing. Dah pangkah, balik ke masjid, elok. Tanya, ramai orang ngundi tadi. Kau ngundi mana tadi? Dia ngundi kat Senah, dia ngundi kat Sekamat, dia ngundi kat Senawang, dia ngundi kat Pancuk. Oh ya kau. Oh ramai kata, ramai. Dah, takat tu je. Ini soalan ni, apa perasaan kau dah kalah ni? Kan cari pasal tu. Pasal kawan kau ke rumah dia betul lah. Jangan memang cari pasal lah tu.
Nabi tak ajar. Itu hak masing-masing. Dah lah. Dan saya nak pesan kepada wakil rakyat. Saya selalu pesan ni. Orang yang bertanding, kamu memang betul mewakili parti kamu masing-masing, betul. Tapi bila dah menang, kamu kena jaga semua. Bukan jaga yang menyokong kau. Saya tak boleh nak tolong Taman terus sebab Taman tu bagi saya kalah tu je. Yang tak pandai tu kena jaga semua. Janganlah hanya orang. Jangan macam tu. Nak jadi ketua tu kena berjiwa besar. Wah, siap kau tengoklah bentengnya kau. La ilaha illallah. Betul kan. Tu sebab saya cakap elok lah. Sebab Malaysia ni adalah antara negara yang diiktiraf sebagai negara yang paling rajin pilihan raya. Berita dunia pun dah tak sanggup cover dah. Kau jajak pilihan raya tak masih bila dah kan. Mula-mula Sabah, lepas Sabah Johor. Lepas Johor ni 9, lepas ni 9 Melaka, 4 cara lah. Lepas Melaka Sarawak. Lepas Sarawak 5 negeri yang awal tu, lepas tepek negeri yang belen tu sampailah Abang Jamil. Macam tu lah. Lepas tu ulang balik kan. Iya tuan-tuan. Hari tu dia cakap Negeri Sembilan mencatatkan peratusan tinggi berbanding Johor. Betul. Kita tak heran Negeri Sembilan peratusan mengundi tinggi sebab memang daripada dulu Negeri Sembilan ni jangan ada sebab ya, memang dia balik. Kucing beranak balik, ayam bertolur balik kan. Jiran sebelah kahwin balik. Ya, betul. Belum pernah dalam sejarah bas stand Pudu beratur sampai kat luar balik Soman. Kan itu sebab Negeri Sembilan peratusan memang confirm tinggi ya. Tapi kalau nak bagi tinggi satu Malaysia ni peratusan undi senangnya. Bubar serentak semua. Pilihan raya sekali. Barulah orang boleh balik sekali. Iyo tuan-tuan. Ni bukan cerita politik ni tau. Cerita general. Macam tu. Jaga hubungan satu dengan kita. Tengok macam mana peristiwa hijrah Nabi. Nabi persaudarakan Ansar dan Muhajirin. Baik. Sampaikan sanggup kalau tengok Sa'ad bin Rabi' menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, aku ada banyak ladang-ladang tanah kan, kebun kurma, kau nak yang mana? Kau cakap ya Rahman. Wah, ni saya ringkaskan lah. Abdurrahman bin Auf, kau nak mana? Tak apa, aku tak nak, semoga Allah memberkati kamu. Habis kau tak nak cakap lah, tak apalah, aku ada ramai bini ni, benda satu kau nak, kau cakap. Oh, bukan jadi cakap ni apa malasnya, aku tak nak kau cakap ya. Dia cakap apa? Semoga Allah memberkati kamu, aku tak nak. Habis kau nak apa? Cukup tunjukkan aku jalan pergi ke pasar, aku nak berniaga. Tu kan. Dekat situ menunjukkan betapa baik silaturahim ni, tidak mengambil kesempatan atas kebaikan orang lain. Hari ini masyarakat kita ni mengambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Orang tengah susah ni. Tipu sana, tipu sana. Buka, tipu ada gambar Samsul debat macam ni. Kayak kepala tu, pelaburan patuh syariah, tipu orang. Sekali itu muka saya, Ustaz Haryanto, Amin Idris. Pelaburan patuh syariah. Mana dia nampak gambar? Rupanya tazkirah malam Jumaat. Diedit itu. Ramai juga orang kampung kena tipu tu. Sekarang ni pergi umrah pun tipu orang. Allahu Akbar. Tiket pergi balik, tiket balik tak ada. Ada tu. Ada satu tu tipu package. Umrah tipu package. Janji hotelnya sampai sana hotel teruk dah PM. Dia senang kan nak tahu. Kalau KLIA lain macam taklimat tu yut. Kepada semua Difur Rahman, ingat kita pergi umrah ni nak beribadah. Apa-apa yang berlaku itu semua ujian. Itu tanda hotel kau bertukar tu. Tak payahlah banyak cerita. Ingat banyak lah Saudi bunyi tu. Ada satu tu langsung tipu tau weh. Tawaf kat KLIA. Beria dah imam dengan Bilal pun ini siap azab Allahu Akbar. Bolalah dia masuk dalam kereta. Salam kat Rasulullah ya. Yo dia nangis ni. Malam tu dia semayang sebelah kita. Kau bukan pergi umrah kau. Balik hari yo. Dah. Balik hari apa dah kau tipu. Tu ambil kesempatan jangan. Silaturahim jaga. Kan? Yang lain betul Nabi tak ajar. Nabi tak ajar. Bergaduh sebab politik Nabi tak ajar.
Bayangkan kalau kita tengok Aus dan Khazraj tu. Aus dan Khazraj tu Nabi damaikan. Aus dan Khazraj ni dulu adalah dua kabilah yang dulu sama-sama memerintah Yathrib ni, memerintah Madinah. Tapi sebab ada faktor orang malago-lago kata dia bergaduh, berpuluh tahun bergaduh berperang, punya teruk bergaduh sampai terlupa sebab apa dia gaduh. Nabi tanya, kenapa kau gaduh? Entah Rasulullah dalam benar nak janji gaduh. Jadi sebabkan ramai yang masuk Islam ikut Nabi, maka lepas itu mereka dapat didamaikan. Itu semangat. Dan kita golak-golak juga. Rupa-rupa zaman kita ni dah berlaku. Mak, kenapa kita tak baik dengan cik tu? Bukan dia saudara kita ke? Entahlah masa waktu kau bagi tahu apa hal lah. Sama lah dengan orang Hazrat tu. Tolak ke tepi tuan-tuan. Satu rahim jaga. Kemudian sabar. Nabi sabar macam mana dalam peristiwa Nabi dengan penduduk Taif. Nabi kena baling, berdarah-darah. Kan? Sampaikan bukit tu, sampaikan bogor-gogor lah. Sampaikan malaikat tanya kepada Nabi, wahai Muhammad, kau nak tak aku timpakan malaikat masyarakat Taif ni biar dia ditimpakan dengan gunung ganang, biar dia mati? Nabi kata jangan. Nabi kata barangkali mereka tidak beriman kepada Allah dan kepada aku, tapi mungkin anak cucu keturunan mereka akan beriman kepada Allah dan kepada aku. Itulah dia bukit yang dikatakan, gunung yang dikatakan tu, yang buat jadi kabel car ini. Itu dia. Bayang kalau dihimpuk lah. Kalau kita macam tu kena tak aku timpuk gunung Taif ni, elok dia dah lama nahan ni. Kalau kita, tapi Nabi biarlah, jangan. Rupanya betul hari ni 100% penduduk Taif Islam. Itu sebab saya kalau grup siapa pergi umrah dengan saya, tapi yang risau Samsul Debat ni dia tak terikat dengan mana-mana syarikat travel. Saya setiap kali saya pergi dengan syarikat yang berbeza-beza. So kalau siapa nak pergi dengan saya tu, insyaAllah betul tu. Siapa nak pergi dengan saya, nak pergi bila? Bulan 9. Bulan 9 saya pergi dengan syarikatnya. Pergi tanya syarikat tu. Macam tu. Sebab saya pernah dulu, bila saya sekali terikat dengan syarikat tu, trip yang saya tak pergi pun dia letak muka saya. Dijual betul-betul lah. Lepas tu orang kampung ni, Samsul Debat pergi, insyaAllah, insyaAllah. Seminggu sebelum, Samsul Debat last minute tarik diri, dah saya penuh, jadualnya penuh, orang memang tak pergi pun. Tu yang saya tak nak tu. Jadi siapa nak pergi tu tanya, jadi pejabat saya okey senyap pejabat saya Lemon The Hyde ni kan. Itu sebab saya pergi bulan 8 pergi dengan syarikat lain, bulan 9 pergi dengan syarikat lain, bulan 10 syarikat lain kan. Tapi tahun ni saya tak pergi lagi sebab lepas pada tahun lepas tu, lepas adik saya meninggal tu, masa tu saya kat Madinah, saya balik ngam-ngam adik saya meninggal tu. Masa tu saya rehat tu, bagi relax tu kan. Itulah tuan-tuan, sabar. Orang baling batu, Nabi tak ada tu. Kalau sampaikan akun bisa mendapatkan gratis ongkir. Bagaimanapun